Alright guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera dari Ipoh Perak. Untuk hari ini, CI motor baru saja lancar sebuah motosikal bersih naked based on 675 SR. Untuk depan kita ni, ini adalah bersih naked lah. Alright, so jom kita tengok lebih dekat pasal motor CI motor 675 NK. Alright, jom. Ladies and gentlemen, introducing the new 675 NK from CF Moto together with Comfort Motor World。咁多位請注意，呢個係675個 cc 啊！咁啲靚女咧係。Guys, untuk spesifikasi motor ni adalah 3 inline yang kau boleh tengok dekat enjin ni. Dia memang 675cc Power dihasilkan adalah 70 kW, ada 11,000 RPM. Dan dia punya torque adalah 70 Nm torque pada 8,250 RPM. Dan sistem EFI dia daripada Bosch, pakai simple clutch. Guys, untuk berat motor, tank capacity, ada punya ground clearance berapa guys? So untuk berat dia adalah 189 kg lah, lebih kurang 190 lah. Untuk dia punya tangki adalah sebanyak 15 liter. Di motor 15 liter ni okey jugalah, untuk boleh jalan jauh jugalah. Okey, untuk ground clearance dia 150 mm. Seat height dia 810. Dia punya chassis dia guys, okey, dia pakai steel tubular frame. Okey, seat arm dia pun pakai aluminium alloy high arc twin seat arm. Oh, nama dia panjang guys. ABS dia pakai dual ABS. Dia pakai double disc di bahagian hadapan, double caliper daripada J-joint caliper, four-port kiri dan kanan. Dan di bahagian disc juga dia ada cooling system, brake cooling. So untuk bahagian suspension dia gunakan KYB 41mm untuk US default. So untuk rear monoshock dia gunakan adjustable preload rebound daripada KYB juga. Dia semua fully adjustable. Fully adjustable daripada KYB. Okay, ini dia punya J-joint caliper tadi. Ada ABS juga. Engine 3 silinder bai, tak tipu bai. Dah aku tunjuk sikit korang, 3 silinder. Tu dia. Dan bahagian features pula macam mana guys? Features dia, untuk features motor ni dia ada dengan steering damper guys dan dia bagi TFT meter. Dia ada ruang udara memang cantik gila, macam R1 baik. Cuma bahagian lampu belakang je yang pelik sikit. Dia jadi ada satu makhluk panjang melekat dekat ni lah. So aku rasa ni maybe ada orang tak suka, ada orang suka kot. Kaca aku ni aku maybe kurang sikit, tapi boleh body kot. Tayar dia gunakan saiz 180 180 17. Tayar apa dia bagi pun padu juga ni, Gra S3N. Tayar daripada CST Di depan menggunakan saiz 120 70 guys 17. Handsome lah, nampak padat gila motor ni guys. Padat, handsome, tajam. Ya Allah, harga, tahu tak harga dia berapa guys? Harga dia tak sampai 40k guys. Ya Allah, feature banyak. Feature yang dah ada kat motor ni, dah ada quick shifter guys. Quick shifter, dah ada quick shifter guys dalam CI motor. Okey, ini shifter ni dia main up saja, down dia tak ada quick shifter lah, up shifter sahaja. Okey, design memang kau-kau, cun tajam, agresif kan. Tayar pun, dia punya tank, dia punya seat, dia punya handle, semua cantik lah. Enjin semua cantik. Tapi kenapa ada cetok keluar kat sini? Benda ni maybe agak, ada rider memang ramai tak suka lah. Tapi benda ni boleh modi, tak ada masalah pun. Dia punya signal ni boleh modi, ganti yang kecil tu. Tak ada masalah. Ini stok dia lah, tak ada masalah, boleh ganti. Okay, depan Masya Allah, macam topi. Memang cantik gila magat dia. Susah nak dapat magat macam ni.
Bro, ni untuk apa ni? Untuk potong angin rasanya. Tapi lampu dia guys, ya Allah, lampu dia memang trademark lah guys CI motor lampu dia memang trademark lah. Trademark lampu dia daripada 250 6450 675. Dengar bunyi guys, bunyi. Dengar bunyi guys. Bunyi. Itulah bunyi 3 silinder guys yang direm oleh Abang Gan. Abang Gan memang rem lah. Pandu laju pandu laju. Memang laju lah dia ni. Itu dia. Daripada tu juga motor ni dilengkapi dengan TCS ataupun traction control. Dan dia bagi 2 level untuk traction control. So boleh pilih level 1 ataupun level 2. Motor ni juga dilengkapi dengan USB-A dan USB-C. Tapi aku tak nampak kat mana guys. Nanti kalau aku jumpa aku beritahu korang kat mana lah, gambar ke apa ke. Nanti aku share kat dalam video ni jugalah. Okay guys, aku rasa untuk sesi review okey lah, tak selesai lah. Kalau ada benda yang aku terlepas, kau boleh komen kat bawah. Tapi untuk siapa motor ni guys? Untuk siapa dan rider jenis apa untuk motor NK675 daripada CI motor ni? Okay, maybe untuk orang-orang muda yang dah retired main superbike ataupun yang daripada motor fairing, motor tunduk, nak ke motor yang lebih tegak sikit. Tapi dia nak maintain karakteristik bunyi 3 silinder atau 4 silinder. Dia nak benda-benda tu. So motor ni antara pilihan korang. Okay, harga RM33,800, tak masuk insurans dan road tax. Jadi korang boleh orang kata buat research dan riki-riki lagi lah. Aku rasa antara 600cc brand, aku rasa motor ni antara yang terbaik, pilihan terbaik untuk memiliki. Untuk pecinta kelajuan, pecinta highway, pecinta cornering boleh juga. Okay, pecinta design yang agresif, boleh, korang boleh memiliki motor ni. So dapatkan mana motor ni? Motor ni boleh dapatkan mana-mana dealer Enforce di seluruh negara. Untuk orang Perak, orang Ipoh boleh datang ke CI Motor Hong Fat Motor World. Dia nak buka CI Motor flagship kat sini guys. So jom kita masuk kedai dia, macam mana rupa. Standard guys, CI Motor punya kedai memang cantik-cantik guys. Adventure mode siap ada batu-batu untuk 800 MTX. Untuk motor Ziho pun ada juga Pak. Ziho di bawah company CI Motor. Yang kita baru lancar hari tu CI Motor Lite 250. Yang hari tu kita dekat KL itu. Okay guys, so boleh datang ke Hong Fat Motor di Ipoh. Betul-betul dekat depan Angsana Mall. Ada juga test sesi untuk test ride motor-motor CI Motor dekat sana. Nanti kita tengok. Okey, kat sini kita ada owner CI Motor. Ni CI Motor yang versi fairing 675 SR, yang tadi versi naked. Ada Air Motor MT, juga brand-brand Enforce yang lain. Contohnya RT3. Ada bermacam motor daripada CI Motor. Sini untuk register, sini untuk sesi test ride. So ada macam-macam motor. Contohnya 675 SR. Ini MT450. CI Motor Lite pun ada kat sini untuk test ride. Ini ada rider-rider daripada Husky, daripada Perak kot. Gitu. Dan ada BF3i. Mostly motor-motor Enforce lah kan. Ramai sebenarnya rider Enforce ni. Dah ramai dah guys. Itu Angsana Mall. Sini kedai CI Motor flagship Hong Fat Motor. Betul-betul depan-depan sebelah-sebelah gitu. Ni ramai-ramai duk tengok meter guys. Duk main meter je. Asyik main meter je. Meter dia boleh connect. Nak marah siapa kali ni? Seperti yang korang tengok ni. Awak pun main meter juga? S tu binatang benda? ESSS. Ekonomi Oh, Lampu 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 hijau. Ekonomi kot. Ekonomi dengan dia. Itu lampu lah. ESSS apa? Emergency stop signal. Emergency stop signal. Oh, emergency stop signal. Break kuat, dia lampu emergency keluar. Oh. Kalau emergency tak payahlah kau nak main double signal. Alamak, budak live dah datang. Budak live dah datang.